boleh contact 68k. So kita sambung on video seterusnya. Kita nak pergi Seremban. Ayah pun sudah hilang, kereta pun sudah terapung. Lagi baik tak payah pakai tayar, jalan macam ni. Wah, ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke dalam channel Protongasm. Video ni akan jadi berterusan sebab projek hari ni adalah berkenaan dengan projek Atok Retro Evoque. So untuk projek Atok Retro Evoque ni kau kena tunggu lah the full reveal nanti at the end of the video. Tapi kita akan buat step by step. So step malam ni kita akan pasang satu baju baru untuk Atok. Dan tak lain tak bukan kalau kita nak buat dengan siapa, kita buat dengan 68k macam biasa. Untuk operasi malam ni kita buat di Fitri Man Cave. Thank you Fitri Man Cave sudi bagi kita satu tempat lah untuk pasang. Sebab kita nak pasang malam, tapi bila nak pasang malam ni lighting tak cukup. So dapat parking kat luar ni untuk pasang kejap jadi lah. So kalau korang mencari tempat basuh kereta di area Kajang yang trusted, boleh datang ke Fitri Man Cave. Pasang satu livery baru untuk Atok. Niat sikit lah. By the time video ni keluar, maybe dah habis retro. So thank you kepada yang support Protongasm from last year to this year. I hope to see more of you. Jumpa kita, borak kita, maybe kalau ada geng Proton kat luar sana yang nak join Protongasm pun boleh, tak ada masalah. DM kita punya IG, ataupun kau boleh tekan dekat bio TikTok dengan IG, ada link untuk request masuk grup WhatsApp kita orang. 3 minggu tak basuh kereta Atok ni, bernampak kotoran dia. Lepas tu ini malam lepas pasang project livery, mungkin kau boleh nampak lah style dia macam mana. Aku dah buat a few research livery rally. Aku inspired by livery rally daripada Proton yang dulu, tapi same body line macam Atok. So aku Saganite punya, tapi bukan Saganite. So kalau kau nak tahu livery apa aku inspired daripada livery apa, kau kena tunggu sampai hujung video ni ya. Tapi kalau kau boleh teka livery apa, komen kat bawah livery apa aku ambil. Dia Proton juga, same konsep. Ada dalam circle Saganite tapi rally punya. Aku bet tak ramai akan jumpa livery ni dekat Google. Ada, tapi mungkin kau akan ditutup dengan livery lain lah. Aku ambil konsep yang sama. So kita nantikan. So far kita berada di Fitri Man Cave bersama 68k memasang barang manis pada malam ini. So kat sini adalah tempat basuh kereta, area Kajang, Prima Sarjana. So bukan setakat Continental saja, local conti tak kisah, tapi yang penting nak cuci yang trusted. Bagi aku harga dia berbaloi dengan kualiti sabun dia guna, servis dia bagi rasa macam berbaloi lah dengan harga tu. Tak mahal sangat, tak terlalu murah sangat. So mana yang nak try basuh kereta yang berkualiti, boleh datang kat sini, Fitri Man Cave dekat area Kajang, Prima Sarjana. Tak boleh nak tunjuk lagi, nanti lah. Sebab nanti kita nak pergi ke Seremban pula. So Seremban ada buat apa? Seremban kau kena tunggu lah kita nak buat apa. Settle, tapi tak boleh tunjuk sekarang lah. Aku boleh bagi ni je. Selebihnya tak boleh tunjuk. So kalau kau nak tengok the full version, kau kena tunggu nanti. Sebab nanti Sabtu kita nak pergi Seremban pula. Seremban tu nanti kau tunggu lah, nak pasal apa pula. Lepas settle tu baru kita fikir, baru kita tunjuk korang the full version. Alright, so settle, pemasangan settle. Terima kasih Kak Amir macam biasa. Amir ada apa komen nak bagi? Korang tengoklah, datanglah Retro Evoque untuk tengok Atok. Okay, so siapa yang nak pasang partial livery apa-apa yang korang nak pasang lah, kita korang jangan pakai pasang bra dah, boleh contact 68k. So kita sambung on video seterusnya. Kita nak pergi Seremban. Ciao. The next day. Alright, Assalamualaikum semua. Tengah hari lah sebab sekarang aku 1. So
Today kita nak pergi Seremban. Kita nak pasang something lah dekat atok ni untuk kita nak pergi retro nanti. So stay tune. Tunggu. Nanti dekat Seremban kita tunjuk apa kita nak pasang. Alright. Guys, so hari ni orang sini. Orang Negeri Sembilan. So berada di Seremban, Di kedai aku dapat tahu kedai ni daripada Isaac. So thank you Isaac, suggest kedai ni. banyak agak rim lain ni. Ni otai-otai yang sangat modified. Tapi yang ni dia buat skuter je. Apalah dia orang. Kalau lepak kedai rim, mesti lah tukar rim. Tapi tunggulah, ingat tukar rim apa. Nanti kan, ujung video baru kau nampak semuanya. Okay, aku dah pernah tukar adjustable. Aku ni adjustable A1. Turunlah lagi. Turun lagi. Tak cukup rendah ni. Tentang kereta di dolar. Kau masuk ni lah kereta kau. Yang ini ya. Kalau 8 JJ on lah. Ni soal sikit. Oh, jangan payah kata. Oh, belayang besar. Baru handsome. Banyak kan? So siapa mencari rim second, tak ada kata murah, tapi okey lah dengan kualiti dia. Datang Seremban, jumpa dia. Putra. Nanti dia bawa kereta idola dia, habis ya. Lawak sini. 18 ada. Oh, sampai belakang. Engkai. Kau warak tak kereta? Oh, sini semua 15 kan? Yes, 15. Ini berapa JJ? 16. Ini 16. Okay, banyak kan? Honda pun itu ada. Handsome ni. Ini pun handsome. Oh, ni memang idola, memang handsome lah. Cakap apa lah, rim second harga murah. Kalau kat KL tak ada, turun Seremban, Jason Motorsport. Right, so settle pemasangan. Ada sedikit isu lah. Sebab dulu aku pasang rim aku dulu tu, dia tak ada spacer. Dia ngam-ngam dekat situ. Lepas tu sekarang ni kena tambah spacer. Bagi aku tak expect lah. Sebab ada rim yang lama pun ada cheap sikit. So kena tambah sikit harga lagi. Lepas tu dengan tube lagi, dengan spacer lagi, dia macam bertambah-tambah lah. Unexpected to me, tapi expect benda ni regular lah. Kalau kau nak main kereta memang sakit sikit lah. Tapi so far rezeki apa tak dapat lah. Aku pun mencari rim ni. Cuma aku nak kena cari center cap dia untuk siapkan loop dia. So kalau kau nak tengok BBS RS, rim yang aku ambil BBS RS. Mencari dah lama lah, kadang-kadang tak jumpa. Di Seremban kat jumpa. So aku rasa aku puas hati. Ambil masa sikit lah untuk grow dengan aku. So settle pemasangan rim baru. So setakat ni video ni habis kat sini saja. Thank you for watching and thank you for support. I'm happy, I'm grateful. Walaupun ada banyak ujian, tapi I'm grateful sebab dapat pasang kasut baru dengan livery baru for Atok untuk retro. I hope siapa yang datang retro nanti korang enjoy and korang support the build. It's a step by step for me. Aku pun memang mencari BBS, aku memang nak merasa pakai. So thank you for watching. I'll see you soon. Ciao. What the fuck?